Emas dalam akaun tapi tak boleh keluar? Bayangkan anda simpan emas bertahun-tahun, nilainya jutaan ringgit, tiba-tiba satu hari tak boleh keluar langsung. Masalah pertama, ramai simpan emas kadar nombor je dalam skrin, bukan emas sebenar. Bila syarikat tutup, kita tak pegang apa-apa. Tak ada gold bar, tak ada dinar, hanya sekadar statement. Masalah ketiga, kita terlalu percayakan sistem sampai tak tanya langsung soalan paling penting. Emas fizikal aku ni wujud ke tidak? Kes ini tuan-puan berlaku di China. Ratusan pelabur menyimpan emas dalam satu platform digital. Tiba-tiba platform collapse. Semua akaun dibekuk. Inilah risiko besar bila kita simpan emas yang tak boleh disentuh, tak boleh dipegang dan tak boleh dikeluarkan bila-bila masa kita nak. Kita rasa kita kaya sebab nampak nombor dalam akaun besar. Tapi hakikatnya kita tak ada kawalan langsung terhadap emas itu. Sebab itu dalam simpanan emas, prinsip paling penting ialah beli emas, mesti dapat emas. Kalau syarikat tutup sekalipun, emas fizikal tetap jadi milik kita. Boleh dijual di mana-mana, boleh diwarisi dan boleh dijadikan duit bila-bila masa kita terdesak. Orang-orang dalam kes ini bukan miskin tuan-puan. Mereka simpan duit dalam bentuk emas seumur hidup. Banyak. Tapi tak pernah fizikalkan emas mereka. Dalam dunia kewangan, bukan siapa yang paling tinggi pulangan yang menang, tapi siapa yang paling selamat waktu krisis berlaku. So kesimpulannya, kalau nak simpan emas, pastikan emas tu boleh dikeluarkan bila-bila masa, boleh dipegang dan diwarisi. Bukan sekadar nombor dalam apps. Kalau nak saya bantu anda simpan emas fizikal yang betul dan patuh syariah, isi borang sign up di bawah untuk saya daftarkan akaun emas anda percuma dan simpan emas rendah RM100 tanpa komitmen. Follow saya rapat-rapat untuk simpan emas dengan tenang.